orang yang mengejar dan menjinjingnya sahaja. Hak nak gila pangkat, silakan. Hak nak berebut duit dunia, silakan. Waktu hidup tak mau sedekah, waktu hidup tak mau buah dalam tabung, waktu hidup tak mau bagi orang miskin makan. Bila dah mati angkat tangan kiri baru kata ma aghna anni maliyah. Ini ucapan bakal ahli neraka, wal'iyadzu billah. Semua ahli neraka akan berucap dengan ucapan ni. Ma aghna anni maliyah. Tak guna sesin pun duit yang aku tinggal dulu. Halaka anni sultaniyah. Tak guna satu jawatan pun yang aku pegang dulu. Dulu jadi menteri besar, dulu pernah jadi menteri, dulu pernah jadi exco, dulu pernah jadi sultan, dulu pernah jadi presiden. Satu jawatan pun tak boleh pakai. Bila dia ni nak sebut, bila mana tangan kiri dia terangkat, ingat orang yang ada jawatan. Sebesar apapun jawatan kamu, takkan membantu kamu untuk masuk ke dalam syurga. Hari ini kamu berjalan dengan kapet kuning, dengan kapet merah, dengan kapet biru. Satu hari nanti bila tangan kiri kamu yang dia angkat, kamu akan sebut halaka anni sultaniyah. Ini ayat Quran dan Allah cerita apa yang akan berlaku di mahsyar. Mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi muka-muka yang tampan. Yang ini ahli syurga. Tuan-tuan dengar cerita syurga, tuan-tuan takkan teringin dengan bangkai dunia ini. Tuan-tuan tak teringin, insya-Allah. Kerapkan mendengar tentang perihal syurga. Tuan-tuan akan tinggalkan bangkai ini kepada orang yang mengejar dan menjinjingnya sahaja. Hak nak gila pangkat, silakan. Hak nak berebut duit dunia, silakan.